Assalamualaikum guys. Okay guys, sebelum tu saya nak minta maaf dulu kepada siapa yang tunggu next part video yang untuk hilangkan gegaran ni. Saya tak sempat selamat guys, tak sempat selamatkan video tu. Sebabnya dia lepas saya tukar phone tu semua tak link guys, semua tak link ke iCloud. So saya minta maaf sangat-sangat. So sekarang ni saya daripada Siskandar nak bawa motor ni ride ke Kelantan guys. Daripada Siskandar saya ikut jalan belakang terus ke Tumpat guys. Okay, so minta semua doakan kita tengok motor ni agak-agak boleh sampai lah. Okay, so sekarang mileage dia, kalau korang tengok mileage, nampak tak? Mileage dalam 4863 guys. So motor ni dah tersadai lama guys, lebih kurang sebulan lebih tak start. Sebab saya duduk di Kelantan. So sekarang motor ni ada dekat SI Siskandar. So saya ambil motor ni semula untuk ride ke sana guys. Tengok macam mana. Harap semua dipermudahkan lah. Okay, stay tune. Nanti apa-apa saya update next. Drop komen korang untuk next part guys. Assalamualaikum. Ni saya tak pakai mic. So lepas ni nak tunjuk lah, lepas dah pakai boost tu, getah tu tengok tak ada gegaran dah kurang gegaran dia. Still ada tapi dia kurang, tak ada dah bunyi kayak kakak-kakak kan. Okay, so saya nak teruskan perjalanan ke Kelantan.